Phone ni bukan sekadar cantik di atas kertas dari segi spek. Xiaomi 15T Pro ni antara phone T series paling serius lah dari segi bab kamera setup. Leica tuning, zoom optical sehingga 5 kali, video sehingga 8K. Dan ini merupakan model ketiga dalam lineup T series yang mendapat sentuhan daripada Leica. Soalan dia satu saja. Kamera dia betul-betul power ke ataupun sekadar marketing gimmick? Jom Mamu cerita dari segi pengalaman Mamu pakai sendiri Xiaomi 15T Pro ni lebih kurang hampir sebulan. Okey, kita mulakan dari segi first impression. Xiaomi 15T Pro ni rasa solid, premium dan juga sedap untuk dipegang. Design dia simple tapi nampak mahal. Skrin dia 6.83 inci AMOLED, refresh rate sehingga 144Hz. So hampa scroll laju, animation laju, smooth, tengok video pun sedap mata memandang. Phone ni pula jalan atas HyperOS terbaru iaitu HyperOS 3.0. So dari segi UI memang kemas dan responsif lah. Okay? Dari segi performance dan juga bateri. Sebab performance 15T Pro ni pula menggunakan Dimensity 9400 Plus dengan RAM sebesar 12GB RAM. Nak main game bright, hampa nak edit video, hampa buka banyak app, semua jalan smooth. Bateri sebesar 5000 mAh, support 90W wired charging dan juga 50W wireless charging. Charge sekejap je dah penuh sesuai untuk hampa jenis on the go macam Mamu memang selalu pakai bateri yang agak banyak seharian. Okey. Kenapa Leica ini penting? So, okey, sekarang part paling penting lah, part setup kamera. Leica ni bukan dia letak nama dia sajalah, tapi dia tuning dari segi warna, kontras dan karakter gambar tu sendiri daripada phone Xiaomi 15T Pro ni lah. Dan ini poin penting. Xiaomi 15T Pro ni merupakan model ketiga dalam T series yang mendapat Leica tuning selepas 13T Pro dan juga 14-3 Pro series. Okey, dari segi setup kamera belakang lah. Setup kamera belakang dia macam ni lah. Kamera utama dia menggunakan 50MP Light Fusion 900 dengan OIS. Telefoto 50MP dengan 5 kali optical zoom dan juga OIS. Ultra wide 12MP. Angle yang luas untuk landscape ataupun untuk group foto, tak ada masalah. Dari segi Leica style, dalam kamera app dia ada dua lah Leica style yang apa boleh pilih. Leica Vibrant ataupun Leica Authentic. So, Mamu biasanya pakai Leica Vibrant, warna lebih hidup. Leica Authentic, warnanya lebih natural dan lebih realistik. So, Mamu lebih suka Leica Vibrant pasal gambar nampak lebih lively untuk Mamu dan Mamu tak perlu nak edit lebih-lebih lah. Okey. Dari segi zoom optical 5 time dia memang berbaloi lah, memang puas hati lah. Saya hampa bila ambil gambar jauh, detail masih okey dan tak pecah. Dari segi portrait pula, kemas, edge detection dia makin cantik, background blur pun nampak lebih natural dan tak nampak terlampau fake sangat lah. Walaupun hampa tahu ni phone, so bokeh wise tu masih nampak natural bagi Mamu lah. Dari segi low light performance dan night mode dia lah. Okay. Low light ni antara strength Leica adalah dari phone model-model terdahulu. Noise dia agak terkawal, warna masih maintain dan gambar tak jadi kuning pelik-pelik sangat lah. Dari segi video capability dia pula, bab video. Antara yang paling Mamu suka lah. Video dia boleh rakam sehingga 8K 30 frame per second, 4K sampai 120 frame per second, siap HDR10+ dan juga 10-bit lock. Kalau hampa buat konten TikTok, Reels ataupun YouTube, ini antara phone untuk konten creator lah. Okey, dari segi kamera hadapan pula lah, dia menggunakan 35MP. Selfie memang sharp, warna pun memang cantik. Paling penting, rakaman untuk kamera depan sehingga 4K. Jadi so sesuai lah untuk hampa nak vlogging ke ataupun hampa buat talking headshot macam Mamu tengah rakam biasa ni lah. Okey. Dari segi kelebihan, kamera Leica ni memang jadi highlight lah untuk 15T Pro siri kali ini. Zoom 5 kali optical yang jarang ada pada harga bawah 3000 lah. Performance laju, bateri pun tahan lama dengan wired fast charging dan juga wireless. Kekurangan dia, design dia bukan jenis flashy lah macam 15 Ultra. So kalau hampa nak wireless charging pun hampa kena ada wireless pad yang khas lah untuk hampa dapat 50W
wireless charging tersebut lah. Kesimpulannya lah, untuk 15T Pro kali ni bukan sekadar phone laju, tapi kamera phone yang agak serius. Kalau hampa cari phone yang untuk hampa ambil gambar, shoot video ataupun buat konten macam Mamu, memang shoot pakai phone 15T Pro ni hampa boleh beli dan juga hampa boleh dapat tuning daripada Leica tanpa harga flagship yang sampai 5-6 ribu macam 15 Ultra. So 15T Pro ni memang berbaloi untuk range harga dia untuk hampa mencari phone yang ada all-in tanpa breaking your bank. So kalau hampa rasa video ni membantu hampa untuk buat decision untuk beli phone apa yang sesuai untuk hampa, kegunaan hampa seharian ataupun sekadar macam Mamu untuk buat konten, drop a comment and like, share the video. Okay? Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.